Assalamualaikum kawan-kawan. Nama saya Rukasha Azira. Hari ini saya akan berkongsi satu cerita yang bertajuk Tamak Selalu Rugi. Ola terjaga daripada tidurnya. Ola menguap seluas-luasnya. Tiba-tiba perutnya berbunyi. Laparnya. Ola menolak selimut dan bangun dari tempat tidurnya. Ola berjalan perlahan-lahan di celah kaki manusia di pasar malam. Matanya melilang mencari makanan. Oh, besarnya ikan itu. Ola terus menghampiri meja penjual ikan di situ. Nasibnya baik, ada seekor ikan besar telah terjatuh di bawah meja. Ola pantas meragut dan menggonggong ikan itu. Ikan itu dibawa lari. Ola berjalan kegirangan di atas sebatang titik sambil menggonggong ikan. Ola memandang ke dalam sungai. Besarnya ikan itu. Lebih besar dari ikanku ini, kata Ola di dalam hatinya. Ola membuka mulutnya dan menangkap ikan yang besar itu. Plop! Ikan di dalam gonggongannya terlepas ke dalam sungai. Ola terkejut. Ikan yang disangka lebih besar itu rupanya hanyalah bayang ikan yang digonggongnya. Ola mengeluh dan merasa sangat kecewa. Ikan yang ada di mulutnya telah terlepas. Aduh, perutnya berbunyi lagi. Itulah akibatnya. Si tamak selalunya rugi. Terima kasih.